Rakan saya yang mahu ucap. Perkara yang kedua mengenai parlimen. Tak boleh. Betul, kita dalam extraordinary times dan perlu extraordinary measures. Perkataan yang digunakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam. Dan saya komen yang Tuan Dipertua atas tafsiran beliau untuk selamatkan keadaan. Itu kita faham. Tetapi sebenarnya apa yang berlaku? Sebenarnya kita adalah satu supplementary budget. 7 bilion ringgit injection, suntikan. Tetapi tidak, oleh kerana tidak mengikut peraturan yang wajar, tidak di hadapan Dewan Yang Mulia ini. Semua pun kita tahu. Dan tak perlu saya ucaplah apa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kewangan ada cakap semalam. Sebab itu kita adalah satu extraordinary situation di mana kita bincang satu bajet adalah satu shadow budget. Ada satu shadow budget 7 bilion ringgit. Sungguh pun Yang Berhormat Perdana Menteri kata inilah kalau perlu. Ini tidak didengar semalam. Radio, televisyen, surah khabar, inilah usaha akan dijalankan, dibuat oleh Kementerian Kewangan untuk menyelamatkan keadaan sini sekarang oleh kerana negara kita menghadapi satu economic crisis oleh kerana global financial meltdown. Itu betul. Kita perlu strategi untuk menghadapi krisis ini. Tetapi kalau cara pun silap, cara pun tidak hormati integriti kewibawaan parlimen, bagaimana kita boleh mendapat balik keyakinan semua pihak? Dan itulah masalah akhirnya ialah keyakinan, confidence. Penjelasan. Nanti. Tunggu dulu. Masalah ialah keyakinan semua pihak. Keyakinan bukan sahaja. Boleh nanti. Ya, keyakinan bukan daripada butir-butiran. Keyakinan bukan daripada sahaja butiran-butiran tindakan 7 bilion ringgit, tetapi pun cara untuk menyelamatkan situasi ekonomi. Cara semacam menghormati institusi parlimen, the rule of law dan integrity, accountability dan semua ini. Tetapi ini nampaknya tidak diikuti. Saya tak percaya bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak ada cukup penasihat dan tahu what should be the right thing to do. Sehingga perlulah Tuan Dipertua untuk menyelamatkan keadaan dengan satu interpretasi yang sangat luar biasa. Okey. Tuan Pengurusi sudah buat keputusan. Mereka sendiri membantah pasal 3 bilion. Saya tidak menyelamatkan keadaan. Kalau boleh tarik balik itu. Saya ikut peraturan mesyuarat. Tarik balik. Menyelamatkan keadaan. Saya tak challenge ya, itu sangkaan jahat kepada saya. Seolah-olah saya menyebelah kerjaan. Saya ikut peraturan mesyuarat. Ini kita faham. Tarik balik. Saya tarik balik kalau ada apa insinuation yang dirasai oleh Tuan Dipertua. Saya tidak berniat begitu.